Halo, salam jumpa kembali di channel with Elga. Terima kasih banyak pada Anda semua yang telah hadir di channel ini. Semoga Anda semua selalu berbahagia dan selalu ada dalam berkat kesehatan, juga lindungan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. DPR Malaysia membahas Indonesia sebagai anggota penuh BRICS. Seperti yang kita tahu, Malaysia tidak diterima sebagai anggota penuh BRICS, hanya sebagai mitra BRICS saja ya. Di Asia Tenggara, hanya Indonesia yang menjadi anggota penuh BRICS. Jelas hal ini melalui berbagai proses pertimbangan dari berbagai negara. Apalagi anggota BRICS sudah diancam Donald Trump akan dikenakan tarif 100%. Hal ini pun terlihat Malaysia masih ketakutan dengan ancaman Amerika. Anggota DPR-nya pun diperingatkan janganlah menyindir-nyindir Amerika, membuat Amerika marah. Namun beda halnya perlakuan terhadap Indonesia. Anggota DPR Malaysia berani menantang Indonesia tidak berkompromi masalah wilayah dan menganggap wajar masalah penembakan 5 WNI. Dari sini kita bisa melihat Malaysia lebih takut dan lebih menghargai Amerika daripada Indonesia. Ada juga keluhan masyarakat Malaysia, banyak pedagang dari Bangladesh aman-aman saja. Namun warga Melayu banyak yang digusur sampai hari ini berjualan di pasar Ramadan pun tidak diizinkan. Mari kita simak video selengkapnya. Bagaimana Malaysia akan memastikan manfaat yang diterima dengan menyertai blok tersebut akan melebihi kos dan komitmen yang diperlukan. Terima kasih. Alhamdulillah, Datuk Ketua, kita telah pun diterima sebagai rakan negara BRICS. Dia bukan jadi sebagai ahli penuh kerana BRICS telah pun mengatakan dia ada moratorium kerana mereka baru menerima 10 negara baru termasuk UAE, Mesir, Ethiopia dan yang lain-lain. Maka mereka perlu menghadamkan terlebih dahulu bagaimana cara untuk mereka mengambil keahlian baru. Kerana BRICS ini merupakan suatu kelab yang longgar. Dia bukan merupakan suatu blok. Dia bukan blok, betul-betul. Dia tidak ada treaty, tidak ada komitmen daripada negara ahli yang perlu mereka patuhi. Tidak ada treaty yang Malaysia perlu tanda tangani. Tidak ada perjanjian-perjanjian yang perlu Malaysia patuhi untuk menjadi rakan negara BRICS. Dia satu karena belum secara penuh ya. Iaitu untuk kita lebih kepada agenda perdagangan. Maka Malaysia beruntung kerana banyak negara, berpuluh-puluh negara yang mahu menjadi sebagai anggota BRICS ataupun rakan negara BRICS. Tapi kita dipilih termasuk Thailand. Ada orang tanya mengapa Indonesia mendapat sebagai anggota penuh BRICS. Ya. Indonesia telah pun dapat menjadi anggota penuh pada tahun 2022, iaitu semasa Afrika Selatan menjadi tuan rumah BRICS pada ketika itu. Tetapi Indonesia meminta supaya dia dikecualikan dulu untuk menjadi anggota penuh kerana mereka menghadapi pilihan raya pemilihan presiden pada tahun 2023 ataupun tahun 2024 betul-betul. Jadi mereka memilih untuk mereka KIV dulu. Tapi selepas pemilihan presiden dan pilihan raya Indonesia, mereka telah menyatakan mereka bersedia dan mereka telah menjadi anggota penuh BRICS. Di ASEAN, Malaysia, Thailand betul-betul dan Vietnam menjadi rakan negara BRICS dan ini akan memudahkan kita sebagai rakan dalam ASEAN untuk kita berurusan dengan BRICS. BRICS besar. BRICS tadi saya katakan KDNK dunia 27% dan hampir 4 trilion penduduk. Ya, betul-betul. Besar. Suatu pasaran yang besar. Kita melihat BRICS, Malaysia melihat BRICS ini sebagai suatu kita punya peluang untuk membuka lebih luas lagi pasaran kita. Kerana kita tidak perlu terlampau bergantung kepada satu pasaran tradisi. Kita kalau bergantung satu pasaran tradisi, jika ada apa-apa berlaku dengan pasaran tersebut, kita akan jatuh terduduk. Maka perlu kita pelbagaikan. Perlu kita perluaskan, sebarluaskan pasaran kita. Kerana kita negara berdagang dan kita mengamalkan dasar berkecuali dan berbaik-baik dengan semua negara, kecuali negara yang jelas melanggar peraturan ataupun undang-undang antarabangsa. Itu kita tidak akan bersama.
Datuk Petua, jelas sekali bahawa Malaysia mempunyai banyak keuntungan dengan kita menyertai sebagai rakan negara BRICS, dan pada hujung bulan 4 ini, mesyuarat pertama Menteri-Menteri Luar BRICS, saya akan hadir sendiri di Brazil. Bagaimana cara untuk kita dapat menyesuaikan keadaan ASEAN. Sebagai pengurusi ASEAN, Malaysia nak membawa juga suara ASEAN. Bagaimana ASEAN boleh kita menyelesaikan keadaan ASEAN dengan BRICS. Kerana ini merupakan suatu persamaan di berkat Global South. Betul. Terima kasih. Jadi sudah merasa beruntung walau hanya sebagai mitra ya. Terima kasih. Cik Alias dulu. Terima kasih Datuk Ketua. Dalam konteks ketegangan geopolitik yang semakin meningkat sekarang ini, apakah dasar dan strategi kerajaan dalam memperkukuhkan hubungan perdagangan serta pelaburan dengan Amerika Syarikat? Dan untuk sekarang ini, Tuk Petua, ASEAN ataupun Malaysia masih belum ada lagi dalam radar Amerika kerana mereka menguruskan hal-hal dalaman mereka. Jadi biarlah Amerika, dan kita jangan, kalau nak bercakap pun saya minta lah Datuk Petua dalam Dewan biasa, Dewan Rakyat ataupun Dewan Negara ini, bila kita bercakap tentang Amerika, kita mesti berhati-hati sedikit kerana kita tak mahu nanti kan kita akan rugi dari segi ekonomi antara kita dengan Amerika Syarikat. Terima kasih. Diamankan ini. Misteri sekali ya. Tengok dia Majlis Bandaraya MBMB. Bangladesh pun boleh duduk macam ni ya. Yang tadi jual sirih kan. Ini video pula jual makanan senang lenang. Tuan-tuan nampak tu, warga asing bebas berniaga tepi kedai. Sebelah jual sirih, sebelah jual makanan. Bebas, tak ada lesen. Sikit tak takut. Majlis pun tak kacau, senang lenang. Cuba bangsa kita sendiri kan, rakyat kita yang berniaga. Tengok sekejap, dah lama lah kena angkut, kena sita, kena saman, tak dibenarkan berniaga. Tapi warga asing ini permit pasport pun tak ada, bebas berniaga berdekatan. Nampak? Ini Malaysia kita, selamatkan Malaysia. Kita rakyat yang patut selamatkan. Ahli-ahli menteri, ahli-ahli politik menteri ni dah tak boleh pakai lah. Masing-masing kerja pangkat, harta rakyat ditindas, warga asing bersepah, bersenang lenang berniaga. Tengok ni macam ni ada kat Aircrew kan. Ini semua banyak warga asing tau. Kau tengok macam ni laluan kaki 5 kan. Dekat sini kat ada orang mabuk, nampak. Macam mana orang nak lalu? Cuba kau fikir lah macam ni, nampak ni tempat sini jadikan tempat mabuk. Bang, kamu duduk sini lah, orang mau lalu bang. Minum lah. Macam ni nampak semua ni lah.
Macam mana nak lalu kan? Macam ni ada duduk minum kat sini kan? Baik, apa makan? Nasi. Nasi makan nasi. Nampak? Baik, kamu minum sini lah, orang mau lalu lah. Tengok, macam ni lah. Orang nak lalu, macam mana ni lah? Ni lalu orang kaki 5 ni. Nampak dekat situ kat dia mabuk. Kalau melihat seperti itu, ini seolah-olah kalau dari video tadi, ini warga tempatan sendiri malah seperti dianaktirikan ya oleh negaranya sendiri. Entah apa yang terjadi sebenarnya, kita tidak tahu. Hanya mungkin Malaysia yang tahu apa yang terjadi sampai bisa seperti itu ya. Sampai di sini with LK temani waktu Anda. Semoga menjadi informasi yang menarik dan bermanfaat untuk Anda simak. Sampai jumpa lagi di next video. Terima kasih banyak.